Okay, kita mulakan kelas kita. Semua dah ready ke? Kalau dah ready, tolong jawab dekat chat, reply kat chat. Okay, semua ada dalam ni. Ada ke? Ada. Okay. Untuk hari ni saya akan buat sedikit pengenalan lah untuk subjek bahasa Inggeris. Okay, nama saya Ain Najia. Boleh panggil saya Cikgu Ain. Okay. Untuk pengenalan hari ni ringkas saja. Kita kelas sampai 3 suku. Okay. Untuk subjek bahasa Inggeris, ada yang dah familiar ke dengan bahasa Inggeris dalam kelas ni? Kurang. Okay, kurang. Dalam ni ada yang pernah belajar bahasa Inggeris ke? Maksud saya macam last sekolah rendah ke atau sekolah menengah ke? Saya nak tengok. Pernah. Skor rendah. Dengan skor menengah. Oh, sekolah rendah dengan sekolah menengah lah. Tapi tak sempat ambil SPM lagi Saya repeat paper sebab ambil SPM persen. Oh, faham. Okay, repeat paper. Okay. Yang lain macam Raina, Muhammad Akram pernah di sekolah rendah. Raina, pernah ke? Pernah cikgu. Pernah Okay. Okay, kejap. Mana tadi slide saya? Alamak, saya tak jumpa pula dalam tiba-tiba ni. Okay. So, okay, dalam bahasa Inggeris ni, okay, saya akan tunjuk apa objektif pembelajaran. Okay, kemudian komponen pembelajaran, okay, apa yang ada dalam SPM bahasa Inggeris dan grammar dan juga vocab lah. Grammar dan vocab ni memang penting lah kalau awak nak faham bahasa Inggeris, kalau awak semua nak faham bahasa Inggeris, memang awak kena tahulah grammar and vocab. Okay, untuk objektif pembelajaran ni, ada dua perkara lah yang penting, iaitu yang pertamanya, kalau kat sini saya tulis bahasa Inggeris, tapi saya akan cakap dalam bahasa Melayu lah, okay. Yang pertamanya yang ini, Master Basic Language Skill ni maksudnya awak dah kuasai dah, okay, kemahiran bahasa yang paling asas lah. Maksudlah macam mana awak nak bina ayat kan, nak bina ayat, nak bercakap hanya macam yang basic lah, yang biasa. Contoh macam awak nak perkenalkan diri dalam bahasa Inggeris tu, itulah tujuan pembelajaran kita, objektif kita, itulah yang pertama. Yang kedua, kuasai juga vocabulary dan juga grammar. Grammar ni macam kita belajar tata bahasa Melayu. Kalau vocab tu ialah perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa Inggeris. Contoh kalau meja dalam bahasa Inggeris tu apa? Table. Kalau apa lagi kalau patung dalam bahasa Inggeris, doll. Macam tu lah. Okay. Seterusnya, saya laju sikit lah. Okay. Dalam SPM punya bahasa Inggeris, macam siapa tadi, Akil, dia dah pernah ambil SPM bahasa Inggeris. Saya rasa Akil dah didedahkan dah pun SPM bahasa Inggeris macam mana. Bila awak ambil SPM tu sebelum ni? Akil, boleh saya tahu? 2022. 2022 lah. Okay, kalau 2022 maksudnya silibus masih samalah ke SSM. Okay, so untuk yang lain, okay, dalam bahasa Inggeris SPM dia pakai CAFR. Okay, CAFR ni maksudnya dia ada dia punya proficiency. Dia ada level lah. Okay, kalau level paling rendah tu A1. Kalau level paling tinggi ni maksudnya yang paling tinggi ni memang dia, kita boleh kata dia fluent lah. Sangat fasih lah dalam bahasa Inggeris, iaitu C2. C2. Kemudian komponen pembelajaran ni. Okey, yang pertama grammar awareness, maksudnya
dah didedahkan dengan bahasa Inggeris pula lah. Didedahkan dengan tata bahasa, maksudnya awak dah faham dah ayat-ayat yang basic. Kemudian writing process. Okay, macam mana dalam bahasa Inggeris ni kita ada paper tulis yang yang menggunakan penulisan iaitu writing, kertas 2. Macam mana kita nak planning, kita nak buat isi, kita nak draft isi, kemudian kita nak bina ayat dalam karangan tersebut. And then kita ada speaking activities, maksudnya ada latihan untuk bercakap, oral, okay. Kalau dalam SPM pun kita memang ada periksa ujian lisan, paper 3 lah, nama dia speaking, okay. And then listening, listening pun kita ada juga dalam komponen pembelajaran. Reading comprehension, okay, reading comprehension ni ialah macam mana awak baca ayat dalam bahasa Inggeris. Contoh, saya bagi petikan ataupun karangan, kemudian macam mana awak baca dan awak faham. Dan awak cari apakah idea utama dalam karangan tersebut. Contoh, kalau karangan tu cerita pasal holiday. Holiday contohlah saya bagi holiday di Langkawi. Okay, apa main point dia? Yang pertama dia cerita bila dia pergi Langkawi tersebut. Kemudian dia cerita apa lagi Dia cerita apakah aktiviti yang dia buat di Langkawi. Macam tu lah reading comprehension dia, okay. Kemudian vocabulary building. Maksudnya awak kembangkan lagi awak punya perkataan-perkataan yang awak boleh tahu. Contoh, mungkin hari ni awak cuma tahu okay, apa table dalam bahasa Inggeris. Awak tahulah benda-benda basic, contoh nama dalam bahasa Inggeris. Kemudian mata dalam bahasa Inggeris. Mungkin akan datang awak dah tahu dah vocab yang lebih banyak macam tu. Okay. Next ialah ini okay, bolehlah saya cakap sikit yang ini. Kenapa bahasa Inggeris ni penting dalam kehidupan? Okay. Bagi saya dia penting, ada 2 benda lah kenapa dia penting. Okay, yang pertama, bahasa Inggeris ni sebenarnya ialah bahasa dunia. Kalau kita pergi kat mana-mana pun memang kita akan jumpalah orang yang bercakap bahasa Inggeris lah. Contoh kalau kita travel lah kan, kita travel ke India ke, kita travel ke China ke, ataupun kita travel ke mana-mana lah luar negara, memang kita akan jumpa lah, mostly kita akan jumpa bahasa yang digunakan ialah bahasa Inggeris. Macam tu lah, okay. Kemudian bahasa Inggeris ni juga diperlukan untuk career dan juga higher education. Maksudnya kat sini, kalau kita contohlah, kita nak jadi, setahu saya lah kan, kalau kita nak kerja lah kan, dalam kerjaya kita pergi kerjaya yang lebih besar lah, contoh kita jadi peguam syariah. Ataupun kita jadi mana-mana lawyer dekat mana-mana firm, kita jadi lecturer ke pensyarah ke apa ke, memang kita akan gunalah bahasa Inggeris ni. Even engineering pun pakai juga bahasa Inggeris. Macam tu lah. And yang kedua ialah untuk membina keyakinan, iaitu build confidence, membina keyakinan. Kalau kita dah tahu bahasa Inggeris ni, contohlah, walaupun sikit, kita dah lebih, kita akan bolehlah cakap dalam bahasa Inggeris tu dengan lebih yakin berbanding dengan sebelum-sebelum ni lah yang kita tak pernah belajar bahasa Inggeris, tak pernah didedahkan. Macam tu lah, okay. Students become more comfortable using English daily. Belajar bahasa Inggeris, nanti pelajar pun akan jadi lebih selesa lah untuk gunakan bahasa Inggeris ni dalam kehidupan seharian mereka lah. Contohnya, bercakap dengan kawan pun boleh cakap dah dalam bahasa Inggeris, speaking dalam bahasa Inggeris, macam tu. Okay. Yang ini yang saya tunjuk ni. Okay. Yang ini, nouns, pronouns, subject, verb, predicate, subject, bukan verb, predicate sebenarnya. Subject, verb, agreement. Kemudian adjective, conjunction, verb tense, adverbs. Inilah grammar-grammar yang paling asas yang awak kena tahu dalam bahasa Inggeris lah. Kalau awak nak bina ayat, awak nak speaking, awak kena tahulah. Lebih-lebih lagi kalau subject, verb, agreement. Macam tu lah. Nouns, kata nama, pronouns, kata ganti nama. Kalau BM kita belajar kata nama, kata ganti nama, kita belajar kata sifat. Lepas tu kata adjektif. Bahasa Inggeris pun ada juga semua tu. Dan yang paling crucial bagi saya, yang paling hardcore sikit lah kan kalau nak belajar ialah ni. Verb tense. Yang ini yang kalau awak pernah dengar lah kan. Apa namanya? Present tense, past tense, future tense. Macam tu lah. Akil pernah dengar ke verb tense ni? Pernah ingat lagi tak macam mana? Ingat lupa. Ingat-ingat lupa. Okay, tak apa. Nanti kita belajar lagi sekali lah. Kalau conjunction ni ialah ayat penghubung. Kita panggil dia kata penghubung lah. Contoh, saya dan Fatimah. Saya dan Ali. Dan tu ialah conjunction lah, kata hubung.
I and Fatimah. Me and Ali, macam tu. But, tetapi, or, atau, okay. Kalau adverbs ni dia more kepada I, am, were, semua tu. Adjective tu kata sifat lah. Okay, kata sifat ni contohnya macam beautiful, tall, big, apa lagi? Wide, narrow, sempit, luas, tinggi, rendah, apa cerah. Itu kata sifat lah, menunjukkan sifat sesuatu benda. Kalau verb, kata kerja. Kata kerja ni macam mana? Berjalan, menari, mengajar macam saya buat ni, mengajar. Ni verb lah. Okay, kalau kata ganti nama? Kata ganti nama ni macam contohnya, kita nama pun ganti nama kan? Contoh nak cakap dia. Dia, saya, awak. Itu kata ganti nama lah. Okay. Next. Ini basic lah. Basic perkataan-perkataan vocab yang basic untuk, ini untuk kanak-kanak lah. Tapi saya tunjuk jugalah. Kalau kat sini kan, saya tunjuk ni supaya saya nak tengok pelajar ni dia tahu tak perkataan-perkataan yang saya paparkan dekat skrin ni. Dekat dalam perkataan yang perkataan ataupun ayat pula dah. Perkataan yang dalam saya tunjuk dalam skrin ni, ada ke perkataan yang awak tak tahu? Kalau ada yang tak tahu, awak boleh tanya saya. Ada. Ada, perkataan apa tu? Wit. Yang mana? Yang bawa easy. Bawa easy. Itu, yang tu. Kita tak sebut dia wet. Kita sebut dia wet. Wet tu maksudnya basah. Rambut awak basah kan? Ataupun buku tu basah, baju basah. Itulah. Ada yang message PM saya tepi ni, dia tanya, Assalamualaikum cikgu, reply message kat mana ya cikgu? Reply message tu dekat, sekejap Kalau awak nampak, kejap. Saya tengok sekejap tu. Kalau awak nampak dekat bahagian, apa namanya ni? Dia ada simbol yang macam simbol message tu. Ada dekat belah kanan awak, bawah sekali. Kalau awak pakai laptop, belah kanan, bawah sekali. Ada dekat simbol yang macam, kalau awak tekan simbol tu dia ada perkataan chat with everyone. Macam tu lah kalau awak nak message. Press and open key. Ya Raina, kenapa? Kenapa angkat tangan? Cikgu kalau handphone tak boleh. Tak ada tekan cikgu. Dekat handphone ada juga. Kalau handphone saya lah, saya tak tahulah kalau handphone jenama lain. Kalau Android, dia kena tekan kat bawah sekali tu dia ada titik, 3 titik tu. Awak tekan situ and then ada perkataan in call message. Dia ada macam simbol message jugalah kalau awak tekan 3 titik tu. Jumpa tak? Okay dah. Dah jumpa dah cikgu. Jumpa dah. Okay. Alright, biasa tu masalah teknikal. Okay. So, itu untuk yang pengenalan subjek. Okay, saya nak tunjuk pula dekat awak semua tentang apa silibus dia. Okay. Alamak, tungkat lebih pula. Okay. So, ini dia punya skills yang ada dalam SPM KSSM 2021. Sekarang kita masih pakai minta maaf ya. Pakai KSSM. Tak silap saya start tahun 2027 kot baru guna silibus baru, tak silap saya lah. So macam tahun ni masih silibus 2021 lah KSSM. So dalam bahasa Inggeris SPM kita ada 4 skills yang kita kena kuasai, iaitu reading, membaca, writing, menulis, speaking, bercakap dan listening, mendengar. Kalau listening ni dia bukan periksa yang awak kena dengar and then awak baca, no. Awak dengar soalan tapi awak jawab tu dalam kertas. Macam tu. Listening ni dia macam sebelum pergi periksa tu kena korek telinga sikit lah sebab dia punya audio tu
orang yang cakap audio dalam bahasa Inggeris tu, kadang-kadang dia guna bahasa Inggeris tu British punya. Kalau British ni awak faham sendirilah, kalau awak pernah dengar orang British cakap, dia punya slang tu memang saya pun kadang-kadang terkepit-kepit juga nak faham lah kalau orang British yang bercakap. American saya okey. Tapi kalau nak tahu kenapa dia guna British, sebab kita memang pakai format British accent. Kita tak pakai American actually. Dalam writing pun kita pakai British. And British ni sebenarnya original bahasa Inggeris punya. British ni original punya lah. Okay. So, ini dia punya paper. Kalau awak ambil SPM, kalau Akil mungkin dia dah tahulah. Reading, nak jawab dia semua ni kan. Kalau awak nak tahu dia punya wajaran dia semuanya semua 25%. That's why saya selalu cakap pada pelajar. Contohlah kan dia kata, cikgu saya reading, writing saya okey tapi saya tak minat speaking. So saya nak fokus kat reading, writing je lah. Yang lain saya tak fokus sangat. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Sebab dia punya wajaran ataupun pemberat dia tu sama. Maksudnya kalau awak kurang markah dekat speaking and listening sebab awak kata awak tak minat, memang kurang banyak lah dekat markah awak tu, markah sepenuhnya. Dia tak macam paper lain, tak macam paper BM, tak macam paper bahasa Arab. Diorang punya pemberat tu contohlah kan dekat kertas reading dengan writing markah lagi banyak. Dia punya pemberat lagi tinggi berbanding dengan speaking, berbanding dengan bertutur, berbanding dengan mendengarnya. Kalau BI tak. BI dia semua pemberat sama je. Jadi memang kena fokus kat 4 paper lah. Okay. Reading 1 jam 30 minit. Okay, 40 markah. Sebab dia ada 40 soalan. Dia ada 40 soalan dan semuanya, tak semua juga. Mostly soalannya kena kita hitamkan jawapan dalam kertas jawapan and then ada juga yang kita kena tulis jawapan tapi masih di dalam kertas jawapan. Macam mana bentuknya nanti saya tunjuk kat awak. Lepas tu writing ialah kertas penulisan. Okay, sama juga 1 jam 30 minit. Okay, dia ada 3 soalan sahaja. 60 markah. Okay, 1 jam 30 minit, 60 markah. So ada 3 soalan saja. Soalan pertama dia mudah sikit lah, kena jawab email. Kita kena jawab email dan dia punya jawapan tak panjang pun. Yang jawapan panjang tu ialah dekat soalan yang ketiga. Kemudian kita ada kertas speaking. Okay, speaking ni kita kena bercakap, of course. Dia akan ada lah waktu kita nak ujian lisan tu, kita kena speaking lah. Dan speaking ni pun ada 3 part. Dia ada 3 bahagian. Okay, bahagian pertama ni mostly awak akan introduce diri awak lah. Tapi kita kena cakap dalam bahasa Inggeris lah. Awak introduce diri awak and then pentaksir tu dia akan tanya. Okay, biasanya soalan dia selalu saya dengar kan, soalan favourite pentaksir ni biasanya, dia tanya, what do you usually what do you usually do after you wake up? Apa yang selalu awak buat lepas awak bangun tidur? Benda simple je, awak jawab lah. Ataupun dia tanya, okay, what is your favourite subject? What is your favourite teacher? What is your hobby? Dia akan tanya awak macam tu. Okay, where do you live? Di mana awak tinggal, dia tanya. Okay, how do you go to school? Macam mana awak pergi sekolah? Itu part yang pertama lah. Bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua ni, dia tahap-tahap pertengahan lah. Nak kata susah pun tidak, nak kata tak susah pun tidak. Awak kena cerita lah. Contoh dia bagi satu topik. Okay, ceritakan tentang holiday yang baru awak pergi. So awak kenalah cerita. Contoh awak pergi Langkawi, awak cerita lah pertama sekali awak pergi Langkawi bila. Apa yang awak buat dekat Langkawi. Nanti soalan yang last dia akan tanya. Soalan last ni macam soalan kebat sikit lah dia akan tanya. Dia akan tanya lah, apa pendapat awak tentang melancong di luar negara? Adakah lebih baik daripada melancong di dalam negara? Awak kena jawab lah. Yang tu tak ada jawapan betul atau salah. Itu kena bagi pendapat sendirilah. Kemudian yang part yang ketiga. Part yang ketiga ni awak kena berbincang, discussion. Dia akan bagi awak isi dah. Contoh dia tanya, apakah kebaikan permainan online? Permainan digital. Dia dah bagi dah kebaikan, dia dah bagi isi dah. Awak tinggal elaborate. Awak tinggal jelaskan, huraikan. Contoh kebaikan pertama permainan online tu ialah apa dia? Boleh apa namanya? Apa kebaikan? Saya pun lupa dah kebaikan dia apa. Ni permainan yang pertama, kebaikan yang pertamanya ialah dapat
communicate dengan orang luar negara. Macam tu. Jadi awak kena elaborate lah kenapa main game online ni boleh communicate dengan orang luar negara. Macam tu. Sebab apa? Sebab contoh permainan apa? Ini yang saya tahulah. Contoh permainan Mobile Legend. Kalau Mobile Legend main dengan orang Indon, main dengan orang Cina, seluruh dunia lah main kan. Lepas tu boleh berkawan dengan orang yang bukan daripada negara sendiri. Macam tu lah. Contoh awak elaborate macam tu lah. Okay. Kemudian paper yang terakhir iaitu listening. Listening ni macam saya cakap tadi lah. Soalan tu awak dengar daripada audio tapi awak kena jawab dalam kertas. Sama juga bulat-bulat, bukan bulat kan, hitamkan jawapan. Okay, 40 minit, sekejap sahaja, 30 markah. Okay, itu paper-paper yang awak kena tahulah. Setakat ni jelas ke apa yang saya sampaikan? Jelas. Jelas. Yang lain jelas? Jelas cikgu. Okay. Kalau ada soalan awak boleh tanya, saya bagi ruang untuk bertanya lah. Cikgu. Ya? Macam dia yang periksa ni kan, dia ada yang kena cakap dengan kawan tu kan, kalau yang SPM kan? Yang bahagian, saya lupa pula nak tambah. Dekat bahagian speaking tu, awak memang akan duduk berpartner. Tapi awak tak boleh pilih partner awak siapa. Kalau partner awak perempuan, kena terima lah. Jelas? Jelas cikgu, jelas. Okay. Sekejap ya, mana ya? Tadi saya ada ni ha. Okay. Saya nak tunjuk sikit lah contoh buku tu. Yang lain tak ada soalan ya? Okay, ini buku format bahasa Inggeris. Kat sini kalau awak nak tengok sendiri pun boleh juga. Ada dekat Google, awak search je buku format SPM bahasa Inggeris, awak akan nampak lah. Kat sini lagi detail lah berbanding yang saya bagi tu. Yang saya bagi dalam slide tu. Tapi sebenarnya saya nak tunjuk contoh soalan dia. Macam mana bentuk soalan dia bagi awak nampak lah kan. Okay. Yang ni apa yang saya tunjuk dekat slide tapi ni lagi detail lah. Okay, dia ada bagi tahulah. Kertas satu ni apa yang awak nak kena buat. Contoh macam kertas satu ni kan. Ada bagi tahulah bahagian satu ada berapa soalan. Bahagian satu ada 8 soalan. Nampak ke? Awak tak nampak ya? Alamak, sorry lah, minta maaf ya. Kejap saya lupa nak share pula. Okay, nampak Nampak tak? Nampak. Okay. So ni kertas satu, okay. Dia ada bahagian satu ada 8 soalan. Kemudian bahagian 2 ada 10 soalan. Bahagian 3 8 soalan. Bahagian 4 6 soalan. Semua ni lah. Okay. Kemudian yang ni untuk kertas 2. 1 soalan, 3 soalan. Tapi yang ni bahagian 3 ni yang untuk kertas 2 ni. Walaupun ada 3 soalan, awak hanya jawab 1 soalan sahaja. Cikgu, kalau saya nak jawab 2 soalan boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Kalau awak nak jawab lebih boleh. Tapi pemeriksa akan hanya pilih 1 sahaja jawapan. Mungkin dia akan contohlah kan awak jawab 3 soalan awak jawab kan. Nanti pemeriksa dia akan kira lah semua. Tapi dia akan pilih markah mana yang paling tinggi macam tu. Dia takkan ambil semua markah. Macam tu. Contohlah kan awak nak jawab 3 sebab apa? Nak tambah markah. Tak boleh. Dia akan ambil 1 juga markah. Okay. 1 sahaja soalan jawapan awak. Okey, untuk kertas 3 pun sama. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Yang ni 4 soalan, 1 soalan, 3 soalan ni adalah sebab dia. Adalah dia punya contoh bentuk dia. Nanti saya tunjuk bentuk dia ya. Okey, sekejap mana saya tunjuk teruslah bentuk dia. Panjang ni. Okey. Ini untuk kertas 1. Okey, awak boleh tengoklah kat sini kertas 1. Ni contoh kertas dia. Dia akan bagi soalan macam ni. Untuk bahagian ni bahagian pertama. So bahagian pertama ni dia rendah sikit lah dia punya tahap dia. Dia bagi petikan macam ni.
Okay, dia bagi petikan macam ni and then awak kena jawablah A, B ataupun C. Ini untuk paper 1 yang bahagian 1 lah. Okay. Ada kan bagi macam ni je. Awak kena memang membaca lah kat sini. Yang ini dia more kepada nak uji awak punya pemahaman. Macam mana awak nak ambil. Sebab dia akan tanya, okay. Contoh macam soalan yang ni, dia cerita pasal tea is a work of art. Dia cerita pasal teh. Dia cerita pasal teh, high tea semua kan. Dia tanyalah, the purpose of the advertisement is, okay, apakah tujuan iklan dia? Sama ada nak memperkenalkan produk teh yang baru ataupun sama ada nak bagi tahu pada pengguna macam mana nak kenal pasti teh yang bagus. Lepas tu yang C ni pula macam mana nak tahu, sama ada nak tahu cara nak menaikkan sales, jualan teh daripada tanah tinggi, contoh Cameron Highland ke, Genting Highland ke, macam tu. So sebenarnya iklan ni cerita pasal apa? Awak kena baca sebab itulah dia uji awak punya pemahaman sama ada awak faham ataupun tak. Macam tu. Okay, ni untuk yang part yang pertama lah. Kalau part yang kedua, sekejap ya. Ni part yang kedua. Dia bagi petikan, dia cerita pasal tenggiling. Yang ni cerita pasal tenggiling. Okay, dia bagilah tempat kosong macam ni kan. Tapi kan dia bukan suruh awak isi tempat kosong. Bahagian yang kedua ni dia nak uji awak punya vocab and also awak punya grammar. So yang tempat kosong ni ialah grammar ataupun vocab actually. Contoh soalan yang ni kan. Dia dah bagilah contoh cara nak jawab, sebenarnya tak tahulah apa tujuannya dia buat macam ni tapi dia bagilah. Contoh jawapan yang kosong ni ialah jawapan ni dia bagi tahu dah in jawapan dia. Kat sini awak kena baca lah. Ni nak guna apa? The pangolin often referred to as an anteater is an animal usually found. Jawapan dia in Asia. Macam tu lah. Mungkin juga soalan nombor lain tu dia tanya vocab, nak guna vocab yang mana? Macam ni kan. Yang ni dia tanya vocab, nak guna if ke, despite ke, since ke, although. Ni pun sama juga dia tanya vocab, nak guna vocab yang mana ni? Yang mana? Vocab mana yang sesuai? Sama ada fact, news, reason ataupun information. Macam tu. Okay. Itu part yang kedua. Ini part yang ketiga. Okay. Part yang ketiga ni memang panjang sikit. Awak nak kena baca memang banyak. That's why lah dia ada cara dia. Awak kena guna teknik skimming. Maksud teknik skimming ni maksud saya maksudnya ialah awak hanya take note point yang penting sahaja dalam teks. Okay. Dia bagi banyak-banyak ni sama ada dia bagi teks daripada novel ke, daripada cerpen ke, ada kan minta lah. Tapi yang bagusnya soalan ni, dia tahu pelajar takkan akan ambil banyak masa untuk habiskan baca. That's why soalan dia akan minta macam ni. Okay. In paragraph 2, paragraph 2 apa yang diminta? Jadi awak kena cari paragraph 2. Perenggan yang kedua. Tak payah tengok dah perenggan lain. Sebab dia minta awak dalam perenggan yang kedua saja. Dia tak minta awak tengok perenggan lain. So awak tak perlu dah tengok perenggan lain. Tengok je perenggan yang kedua. Kalau dia bagi tahu perenggan kedua, tengoklah perenggan kedua. Kalau dia bagi tahu perenggan ketiga, awak hanya tengok dekat perenggan ketiga. Jadi dia dah mudahkan awak dah untuk cari jawapan. Tak perlu awak baca setiap kali soalan, awak baca balik lagi sampai habis. Tak perlu. Okay. Kemudian part yang keempat. Okay, part yang keempat ni ialah dia mengisikan ayat yang hilang. Ayat yang hilang. Bukan perkataan tau. Walaupun kotak dia kecil macam ni. Tapi sebenarnya kat sini ialah ayat. Dia bagilah cerita. Kemudian dia bagi tempat kosong macam ni. Untuk awak lengkapkan ayat apa yang hilang. Okay, ayat dia kat sini. Jadi awak nak letak ayat nombor 1 yang betul. Mana satu yang sesuai. Okay, soalan dia kat sini ada, saya lupa soalan dia berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 soalan. Tapi dia trick awak. Dia bagi 8 jawapan. So maksudnya kat sini ada 2 jawapan yang memang tak ada kaitan langsung dengan petikan. Ni kena hati-hatilah sebab itulah dekat part ni dia kritikal sedikit saja. Okay. Kemudian part yang kelima. Okay, ni part yang kelima lah. Okay, part yang kelima ni ni memang susah sikit. Okay. Dia bagi pernyataan banyak-banyak macam ni. Okay, pernyataan A pasal apa? Pasal Syah. Syah ni buat apa?
B pasal Julie, C pasal Hotlim, D Emilia, E Jeremy, F Aida. Okay, nanti dia akan bagi pernyataan. Contoh nombor 33 dia tanya, I did not enjoy the work initially. So dia akan tanya, okay, perenggan yang mana? Sama ada A, dia cerita pasal Syah ke, Julie ke, Hotlim ke, Emilia ke, Jeremy ke ataupun Aida. So awak memang kena baca balik satu-satu yang mana satu jawapan yang tepat. Okay. Kemudian soalan dekat bahagian 5 ni dia ada dua jenis soalan. Yang pertama soalan macam ni lah. Nak letak A ke F. Soalan 37 hingga 40. Dia akan minta awak isi tempat kosong. Ini yang saya cakap, awak tak perlu hitamkan jawapan. Awak kena isi jawapan perkataan. Okay. Dan please, take note ni, choose no more than one word. So maksudnya kat sini, jangan lebih daripada satu perkataan. Awak jangan letak lebih daripada satu perkataan. Satu perkataan saja. Kalau perkataannya can je lah. Kalau adapt je lah perkataan dia. Jangan letak, contoh awak nak buat macam ayat. Saya rasa tak confident jawapan satu je. Saya nak letak jawapan panjang sikit sebab saya takut salah. Awak letaklah to be honest. Dah ada 3 perkataan dekat situ. Salah. Auto salah. Walaupun sebenarnya jawapan honest tu yang betul tu dah ada dah, tapi disebabkan awak buat silap, awak jawab 3, letak 3 ayat, 3 ayat pula dah. Letak 3 perkataan dalam tu, jadi salah. Totally salah terus. Okay? So itu saja untuk part yang pertama pula dah. Paper 1. Ada soalan ke setakat ni? Kalau ada soalan boleh tanya. Tak faham ke apa ke? Cikgu saya nak tanya. Kelas Ya, kita ni boleh. ada rakaman tak? Apa dia? Tak dengar. Kelas kita ni ada rakaman ke cikgu? Ada, saya dah buat rakaman. Nanti saya akan letak dalam YouTube sekolah. Nanti saya akan bagi link tu dalam group. Boleh? Boleh. Okey. Okey. Cikgu. Ya. Saya kalau bahasa Inggeris ni saya lambat cikgu. Macam mana? Oh, lambat. Susah. Okay. Itu biasa. Kalau awak lambat yang part mana? Dia ada tahu spesifik awak lemah kat bahagian mana. Awak Saya lambat lemah. kat mana tu? Saya lemah kalau nak sambung macam ayat tu macam cikgu tadi kan. Tu yang macam cerita bersuka tambah A ke B, C tu nak macam mana ayat tu kena ayat apa macam tu Faham tak? Oh, maksudnya yang awak pening dekat bahagian yang kena isi tempat kosong tu ke? Itu. Okey. Faham? Okey, sebab itulah. Ini kan saya baru perkenalkan. Okay, Saya baru perkenalkan. Okey. Dia macam ni. Macam part yang kedua, dia setiap part tu dia ada apa yang awak nak kena fokus sebenarnya. Contoh macam part 2 tadi pun isi tempat kosong. Tapi macam saya cakap lah, part yang kedua tu kena kuasai grammar and juga vocab, barulah awak boleh jawab. Kalau awak tak faham langsung, contohlah kan, andai kata awak memang tak faham langsung grammar, awak memang tak faham langsung vocab, memang awak tak boleh jawab part 2. Sebab itulah, sebelum kita nak start kan, sebelum saya nak masuk pada topik-topik lain, contohnya saya nak ajar awak writing, reading, semua tu kan, saya memang kena ajar awak grammar dan grammar dulu. Sebab kalau awak tak tahu, kita tak tahu grammar, memang kita nak buat ayat, even simple sentence, simple ayat pun kita tak boleh nak buat. Sebab apa? Kita tak ada vocab dan kita tak ada grammar tu. Jadi memang susah nak jawab lah untuk part 2. Kalau macam yang part-part lain tu, okay. To be honest, saya cakap dengan awak semua, saya pun kalau macam soalan contohlah, soalan part yang kelima ni kan, sebab dia more kepada uji awak punya, awak punya pemahaman actually. Memang kat sini part yang kelima ni memang part yang susah. Sebab apa? Dia, macam nak cakap dia kena awak jawab bahawa awak faham kenapa saya kata susah. Sebabnya dia bagi awak statement macam ni. Tapi statement ni, dia takkan ambil sebiji sejibit macam dalam kataan dalam kotak ni. Dia akan ambil yang lebih kurang je ayat dia. Tapi kita yang kena faham benda tu. Yang ni memang kena ada cara nak kuasai dia, cara kita nak adapt dengan benda ni ialah memang kita kena perbanyakkan latihan sebenarnya. Kalau setakat dengar saja, kemudian dengar cikgu cakap pun kalau tak ada latihan memang susah lah nak, macam ni cakap tu, susah nak kuasai. Sama lah juga kalau macam kita belajar math kan, kita dengar je cikgu cakap, kita tak faham pun. Kalau kita tak biasakan dengan latihan, sama je. Mana-mana subjek pun benda sama juga. Jadi saya akan fokus pada grammar
Lepas dia habis grammar tu, baru saya akan fokus pada yang inilah. Cara nak jawab reading, writing semua tu memang agak mencabar, tapi tak apa, kita buat sama-sama. InsyaAllah, boleh. Okay? Cikgu nak tanya sikit lah. Ya. Apa nama, dia vocab dengan grammar ni kalau kita banding dengan bahasa Arab, dia macam nahu sorof lah kot, kan? Betul. Kaedah bahasa lah, cara nak buat ayat, nak susun ayat kan, sama lah macam nahu sorof Betul. Kalau tahu yang dia punya kaedah dia, boleh nak buat ayat semua kan, nak bercakap kan. Okey. Macam ni memang semua bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, even bahasa Cina pun dia ada grammar dia. Bahasa Arab pun ada dia punya nahu sorof dia, tapi bahasa Inggeris ni semua bahasa berbeza dia punya grammar, dia punya tata bahasa semua berbeza. Okay, macam bahasa Inggeris, okay. Bahasa Inggeris dia ada, macam mana saya cakap ni, saya pun mengakui lah bahasa Inggeris ni agak complicated juga sebabnya ada perkataan, contohlah kan, saya cerita sikit lah ya, sorry lah, selit sekejap. Ada perkataan, contoh perkataan mouse, tikus, tahu kan, mouse, tikus, okay. Itu kalau seekor tikus kita panggil mouse. Tapi kalau banyak tikus kita panggil mice. M-I-C-E. Betul? Tapi cuba kalau house. Ejaan sama ni, mouse dengan house. House tu rumah. House dengan mouse. Ejaan sama. Tapi house ni kalau banyak rumah, dia takkan panggil jadi house. Dia akan jadi houses. Tambah S kat belakang. Dia takkan sama dengan mouse. Dia takkan sama dia punya teknik tata bahasa takkan sama dengan mouse. Itulah. Sebab itulah saya kata kalau kita belajar nahu sorof ke ataupun kita belajar tata bahasa Melayu pun, kita tak boleh nak samakan 100% juga dekat bahasa Inggeris. Sebab bahasa Inggeris pun perkataan dia kalau BM macam ni perkataan dia, tapi kalau dekat bahasa Inggeris dia terbalik. Macam tu lah. Memang kena tu jugalah, kena belajar juga. Macam tu lah yang saya mampu cakapnya. Tapi kalau setakat nak tahu macam mana sebab saya pun tak apa pandai bahasa Arab kan. Saya pun tak pandai sangat bahasa Arab. Tapi kalau macam fi'il madi, fi'il mudhari' semua tu kan, tak sama dengan plural and singular bahasa Inggeris, tak sama. Macam tu lah. Itu je saya mampu cakap. Sebab kalau plural pun, contoh plural tu ialah benda yang banyak kan. Plural pun tak semua perkataan yang banyak tu kita kena letak S. Ada yang kalau ejaan macam ni dia kena letak IVS. Ada yang perkataan macam ni kena letak ES saja. Ada yang kena tukar terus perkataan. Contohnya macam man, M-A-N, lelaki, man. Kalau plural dia tak jadi mens, no. Dia jadi M-E-N. Dia tukar ejaan. Sama juga macam child. Child tu ialah anak-anak, kanak-kanak. Tapi kalau plural, kita tak panggil dia child, tak tambah S. Kita jadikan dia sebagai children. Sebab tu saya kata, kita kena tengok juga dia punya teknik dia tu, dia punya formula ni. Macam kalau bahasa matematik ni formula lah. Macam tu. Complicated sikit bahasa Inggeris ni. Macam tu lah. Tadi siapa yang tanya tadi? Saya Abu Zar. Abu Zar. Macam tu lah Abu Zar. Itulah saya mampu cakap. Memang kita kena, nak tak nak memang kena belajar juga. Macam tu lah. Okey, faham. Ilmu tata bahasa lah ni kira-kira ni kan? Ilmu tata bahasa. Ilmu tata bahasa, setiap bahasa berbeza. Betul. Okey. Jelas. Okey, saya nak masuk sekejap. Kita ada masa lagi 10 minit. Okey. Ini writing ya. Kertas kedua writing. Okey. Macam saya cakap awal-awal tadi, kita ada 3 paper. 3 paper pula dah 3 bahagian. Minta maaf 3 bahagian. Ini yang saya kata email tu. Kita kena jawab email. Ringkas saja. Perkataan tu tak boleh lebih daripada 80 patah perkataan. Dia dah bagi tahu kat sini dah. Jangan lebih daripada 80 patah perkataan. Okey. Dia akan bagilah contohnya awak terima email. You receive an email. Awak terima email daripada kawan baru awak. Your new friend, Amy, who has just moved to your hometown. Amy yang baru pindah ke kampung halaman awak. Amy ni kiranya kawan baru lah. Orang tu baru masuk kampung halaman awak tu. Pasal awak pun kawan dengan Amy tu. Dia dah kawan baru awak. Lepas tu awak pun berbalas email pula dengan dia. Dia pun bagi email ke awak. Hi,
cuti sekolah dah bermula. Jom kita pergi piknik, dia kata. Ni saya ringkaskan lah ya. Jom kita pergi piknik. Lepas tu soalan dia, write an email to your friend in about 80 words. Write your answer below. Maksudnya dia suruh awak reply email kawan awak Amy ni dekat bawah ni. Okay. Tapi macam mana awak nak reply? Kita boleh reply suka hati je ke cikgu? Tak. Okay, awak kena baca balik apa soalan yang dia nak. Kat sini saya nampak dia ada 3 main point. Okay, yang pertama dia tanya. Amy ni tanya dekat awak. Where shall we go? Kita nak piknik kat mana? Kat mana kita nak pergi? Dia kata. Itu soalan yang pertama. So awak kalau dapat kertas soalan je awak terus highlight dia nak apa. Highlight sini. Okay, dia nak. Okay, yang pertama dia nak tahu kita nak pergi mana. Itu yang awak kena letak dalam email awak nanti. Pertama contoh. Jomlah kita piknik dekat Pantai Cenang. Contoh. Kan? Piknik kat Pantai Cenang. Kemudian soalan point yang kedua yang dia nak ialah what can we do there? Apa kita boleh buat kat sana? Piknik tu kita nak piknik sambil selfie-selfie ke, buat TikTok live ke, apa lagi, sambil-sambil barbecue ke, macam tu lah. Itu point kedua yang awak kena letak dalam email. Point yang ketiga ialah what should we bring? Kita nak bawa apa ya time piknik nanti? So awak kena fikirlah nak bawa apa? Nak bawa bekas makanan, bawa tikar, bawa radio ke. Awak kena bagi tahulah semua tu dalam email ni. Ini benda ni. Kalau contoh lah kan, cikgu, saya tertinggal lah what should we bring? Kan kurang lah markah awak kat sini. Sebab awak tak menjawab soalan dia. Awak tak jawab soalan dia. Okay? So kena pastikan highlight betul-betul apa yang dia nak. Supaya awak tak tertinggal. Itu part yang pertama. Email. Jawab email. Okay, ni part yang kedua. Panjang sikit jawapan awak kena buat iaitu dalam 125 hingga 150. Maksudnya kat sini awak tak boleh kurang daripada 125 dan awak tak boleh lebih daripada 150. Cikgu kalau maksudnya kalau saya buat sampai 130 boleh lah? Boleh. Sebab awak buat dalam antara 125 hingga 150. Okey. Untuk yang part yang kedua, dia dah bagi dah soalan. Dia cakap, okey kalau kat sini soalannya saya ringkaskan dalam bahasa Melayu. Dia kata, okey kelas awak ni dah discuss dah berbincang dah macam mana diorang nak spend, diorang nak belanjakan duit diorang. Dan your teacher dan guru awak minta awak untuk buat esei ataupun buat karangan tentang apa yang awak nak beli. Maksudnya apa benda yang awak nak spendkan, belanjakan duit awak tu. Jadi kemudian perkataan yang seterusnya in your essay, okey ni penting. Yang dot-dot ni inilah yang penting. Ini wajib ada dalam karangan awak. Okey, wajib ada dalam karangan awak. Yang pertama, what you would like to buy. Okay, apa benda yang awak nak beli? Itu pertama awak kena ada dalam karangan. Yang kedua pula dia minta reasons for your choice. Maksudnya kat sini sebab. Sebab kenapa awak nak beli barang tu. Contoh awak nak beli, tak nak sebut iPhone lah Israel. Contoh awak nak beli Android. Awak nak beli, tak nak lah handphone. Okay, nak beli laptop lah, laptop. Awak nak beli laptop. Okay. Kenapa awak nak beli laptop? Apa cerita lah. Sebenarnya saya nak beli laptop sebab saya nak buat assignment. Mudah untuk saya buat assignment. Mudah untuk saya buat Google Meet bersama guru-guru. Contoh. Okay. Kemudian, where do you usually buy these things? Okay. Selalunya kat mana awak selalu beli barang-barang ni? Contoh kan awak kata nak beli laptop kan. Selalunya awak beli laptop kat mana? Kedai Imika. Awak tu lah kedai Imika awak selalu beli barang-barang tu. Ni kena wajib ada. Okay. Dan dalam karangan ni dia kena ada pendahuluan dan juga penutup. Macam biasalah. Setiap apa-apa yang awak buat mestilah ada dia punya pendahuluan. Mestilah ada permulaan dan juga pengakhiran. Macam hidup kita lah. Ada mula, ada akhir. Tiba-tiba pula bagi tazkirah saya ni. Okay. Seterusnya, part yang ketiga. Okay. Untuk part yang ketiga ni, okay, dia ada 3 soalan. Okay. Sama ada dia minta awak tulis artikel, ataupun review, ataupun cerita. Ada satu lagi. Report. Laporan. Tapi kat dalam soalan ni tak adalah pasal laporan sebab dia minta 3 je kan. Dia ada 3 je kan. Okay, yang ini panjang lagi sebab itulah kat sini orang panggil dia long essay. Okay. Jangan kurang daripada 200 dan tak boleh lebih daripada 250. Ya Allah cikgu, peninglah kepala saya. Banyak yang nak kena buat. Sebab tak belajar lagi. Nanti dah belajar lagi insya-Allah dipermudahkan. Okay.
So kat sini awak pilih salah satu saja. Dia adalah bagi soalan macam ni kan. Cerita pasal kantin sekolah, cerita pasal review. Review ni mungkin dia katanya review pasal movie contoh. Okay, apa cerita baru-baru ni cerita budak-budak sekarang ni tengok cerita apa Papa Zola tu kan. Dia suruh awak review movie Papa Zola. Awak review lah apa yang ada dalam movie tu. Adakah awak akan recommend movie ni kat kawan-kawan? Kenapa awak nak recommend? Macam tu. Okay. Yang ini pula story. Story tentang a dream comes true. Mimpi menjadi kenyataan. Kalau saya kan waktu SPM saya suka jawab soalan yang kena buat story. Sebab saya ni otak banyak berimajinasi tinggi sikit. Jadi saya suka jawab soalan yang story-story. Saya tak suka yang jawab fakta macam ni. Contoh macam cerita kantin sekolah. Tentang review, lepas tu buat report pasal laporan kehadiran ke apa, saya tak suka. Saya suka buat benda yang berimajinasi. Kalau buat berimajinasi ni dipanjang. Dia kan nanti cerita tu akan jadi panjang-panjang. Macam tu lah. Tapi make sure jangan terlebih daripada 250 patah perkataan lah. Macam tu. Okay. So kat sini awak akan jawab dekat dalam ni juga. Kertas soalan tu memang dia akan bagi dah ruang untuk awak jawab. Okay. So itu untuk writing. Saya nak kena laju sikit ni. Okay. Ini bahasa Inggeris kertas 3 ni paper 3 lah. Inilah contoh soalan dia untuk part yang pertama speaking. Macam ni kan. Good morning, afternoon. Ini interrogator ni ialah apa namanya? Orang yang menanyakan soalan pada awak. Dia kan duduk depan awak lah. Dia akan tanya good morning or good afternoon. Contoh saya, I'm Ain and this is my college. She will just listen to us. First of all, we'd like to know something about you. Awak kan duduk partner kan? Contoh awak candidate A. Okay, candidate A, what is your name? Awak pun cakap lah, my name is Muhammad Akil and you may call me Akil. Contoh macam tu. Okay, dia tanya pula, where do you live? Where do you come from? Awak pun jawab, I live in Taman Baru, Kuala Selangor. Ada ke Taman Baru, Kuala Selangor? Tak apalah. Kemudian, how do you come to school? I come to school by bus. Contoh. Ataupun I come to school by car. Boleh? Okay. Kemudian dia ada phase yang kedua. Ini dia akan tanya awak daily routine. Biasa dia akan tanya daily routine lah. Dia akan tanya, what do you normally do after you wake up? Biasanya lepas bangun tidur buat apa? Usually after wake up, I will brush my teeth and I will eating my breakfast. Awak cerita je. Grammar tolak tepi. Awak cerita je. Okay. What do you usually do after coming back from school? Selalunya buat apa lepas balik sekolah? How do you spend your leisure time? Leisure time ni maksudnya masa lapang. And what do you do on weekends? Hujung minggu selalu buat apa? Hujung minggu saya selalu main bola sepak dengan kawan-kawan. Cakaplah I playing football with my friends during weekend. Macam tu. Okay. So habis part 1. Lepas tu ni part 2. Macam ni lah. Ini contoh-contoh dia lah. Nak cerita panjang-panjang nanti kan tak sempat. Okay. Kalau macam ni dia akan, okay, untuk yang part kedua ni dia ada ni lah macam candidate A, candidate B dia akan dapat 2 soalan yang berbeza. Contoh awak candidate A awak akan dapat family celebration. Apa dia family celebration? Contoh birthday, anniversary, contoh kan. Lepas tu candidate awak, kawan awak, partner sebelah dapat a person you admire. Kat sini jangan cerita pasal crush ke apa, janganlah ya. Kalau boleh elakkan. Ceritalah pasal Nabi Muhammad ke kan. Pasal apa lagi, pasal Tun Mahathir ke, orang yang awak admire lah. Kan, siapa yang awak minat. Okay. Kemudian, okay, ni part yang ketiga. Kat sini dia cerita pasal online shopping. Shopping online. Kat sini semua pernah shopping dekat TikTok, Shopee kan? Mustahil lah tak pernah ke? Ada yang tak pernah? Semua pernah kan? Okay. So kat sini dia akan bagi, dia akan tanya soalan, online shopping is gaining popularity in our country. Reason why people shop online. Kenapa orang suka membeli belah secara online. Okay, discuss. Awak kena discuss dengan member awak. Time discuss tu, awak kena decide lah dengan member awak, dengan partner awak tu, awak nak ambil point mana. Sebab dia ada 6 point. So, seorang 3 point lah. So, kena bahagikan lah. Okay, aku ambil point ni, kau ambil point tu. Macam tu lah. Okay. So, ni contoh booklet yang awak akan dapat. Kalau awak pergi speaking, macam ni lah awak akan dapat dekat awak, dekat depan mata awak ni macam ni awak dapat. Contoh awak dapat family celebration. Macam ni lah. You should say what the event was. Ini point-point yang awak yang kena cakap lah. Okay. Ni contoh dia. Ni lah rupa dia. Sebiji macam ni. Kalau part 3 macam ni lah. Why do people shop online? Macam ni lah part 3 kalau awak dapat. Macam ni lah booklet yang awak akan dapat. Okay. No crowds.
Kalau jual beli online tak payah nak beratur. Time saving. Yelah tekan tik bayar macam tu je. Better price kan. Kalau kita beli online kan harga lagi murah kan berbanding daripada walk-in. Convenient, mudah, wide variety. Apalagi follow the trend, ikut trend. Okay. So macam ni lah rupa kertas 3. Kalau kertas 4 macam ni pula. Kan dia lebih kurang sama je kertas 4 ni, dia lebih kurang sama je kertas yang pertama. Cuma awak kena jawab soalan tu, awak takkan dapat macam mana nak cakap awak takkan dapat macam gini lah, awak akan dengar lah soalan dia. Dia bukan soalan, dia macam apa, dia petikan. Kalau macam paper 1 tu kan petikan kan awak baca kan. Tapi kat sini petikan tu awak dengar. Ni soalan dia, awak jawab lah. Okay. Okay. Ni contoh dia. Okay. Saya tak sempat lah nak cerita pasal paper 4 dah. Okay, habis dah. So, next week insyaAllah. Okay. Saya akan masuk pada grammar lah. Okay, kalau awak nak tengok, saya tunjuk sikit lah rupa grammar yang saya nak tunjuk tu. Ni lah. Okay. Tunjuk grammar and then subject predicate. Okay, saya akan tunjuklah subject predicate dia. Ni mudah. Okay, ni mudah lagi. Subject verb agreement and then kita akan tengok pada sentences. Okay. Ada simple, compound. Okay, semua ni banyak ni. Ini pun sebenarnya grammar ni saya tak habis buat lagi. Saya nak buat tambah lagi ni. Okay. So setakat ni ada soalan. Kelas kita pun dah habis sebenarnya. Tak ada soalan ni? Ada, clear. Clear, okay. Okay, kalau tak ada soalan, okay, kita tamatkan kelas dengan tasbih Iqara dan surah Tu'as. Okay, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.